Sejak Trump umumkan kenaikan tarif, ada seorang yang lama hilang lah. Tahu tak siapa tu? Di mana raja formula kita? Macam sudah hilang di bumi je. Amerika Syarikat tiba-tiba umum tarif setinggi 24% terhadap barangan Malaysia. Dahlah kita bukan negara besar ekonomi. Lepas tu baru-baru ini syukur diturunkan kepada 10%. Tapi hanya penangguhan 90 hari je bro. Dalam masa kritikal ni, Menteri Ekonomi kita Rafizi kata ramai orang pakai baju raya warna oranye tahun ni. Mungkin tu warna tema raya 2025 katanya. Wow, hebat betul pemerhatian menteri kita. Warna baju raya pun dia boleh perasan. Tapi peliknya, tarif 24% dari Amerika Syarikat langsung tak komen. Takkan warna baju lagi penting dari nasib ekonomi negara? Hello, tak nak komen langsung ke pasal impak ekonomi Malaysia? Ketua Menteri Pulau Pinang dah tubuhkan task force, dah buat round table perbincangan dengan pemain industri. Tapi menteri kita senyap. Kita tak nak menteri sibuk tulis formula panjang berjelas kat Twitter. Kita nak tahu apa tindakan selanjutnya. Nak runding, nak lawan, nak cari pasaran baru, cakaplah sikit. Ekonomi kita bukan bahan eksperimen. Rakyat nak jawapan, bukan jenaka.